kan daripada kita sekolah kan. Oh kita. Daripada kita sekolah kita... Okay, let's go. Assalamualaikum. Bersama tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu siapa? Nanti kita akan bagi tahulah. So dalam program ni kita akan melibatkan beberapa kumpulan daripada Malaysia dan jemputan luar negara. Kita ada Singapura dan Indonesia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan perkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu silakan kenalkan nama anda. Siapakah anda dan daripada kumpulan mana dan penglibatan anda dalam program ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arifin Iksan, wakil daripada Sanggar Budaya Seri Pekalan. Dan untuk kali ini pelibatan kami sebagai wakil Sanggar Budaya, sebagai kumpulan yang aktif dengan seni zapin ni. So okey, kita akan mulakan sesi temu bual kita. Okey, Cik Arifin. Okey. So dekat sini kita nak tanyalah pandangan Cik Ipin. Okey, dalam program Rewang Zapin ni kita menggabungkan 3 buah negara. So ini adalah julung-julung kalinya daripada KL Cats buat program Rewang Zapin ni. So dan julung-julung kalinya kita menggabungkan 3 buah negara. Dan kita nak persembahkanlah kepada orang awam yang hadir ni, yang kita ni nak bawa konsep Rewang Zapin. So kita nak tanya pandangan Cik Arifin terhadap Zapin. Adakah perbezaan Zapinnya ataupun dari segi penggayaan ataupun dari segi budayanya yang berbeza? Okey. Pertama sekali sebenarnya usaha ni sebenarnya usaha yang baik. Kerana seperti kita sedia maklumkan, Zapin ni bertebaran di seluruh Nusantara. Jadi usaha untuk memanggil penggiat-penggiat Zapin di luar daripada Malaysia seperti Singapura, Indonesia, saya rasa adalah tindakan yang bagus, usaha yang bagus. Di samping kita dapat lihat macam-macam variasi zapin yang berbeza. Jadi macam yalah, adakah dari segi penggayaan dia? Ya, betul. Ataupun dari segi instrumen yang digunakan, ataupun dari segi melodi lagu tu yang membezakan negara-negara ni? Sebenarnya secara umumnya sebenarnya lebih kurang sama je. Kita sama sebab kita satu rumpun dan akar yang sama kan. Mungkin ada setengah zapin tu kompaknya tak duduk. Macam kita dah standardize kan. Kita ada duduk, kita ada structure kita sendiri kan. Mungkin Singapura dia ada berbeza dia punya cara. Di Indonesia juga begitu. So saya nak tanya dekat Cik Arifin. Okey, adakah generasi muda kenal apa itu zapin? Generasi apa orang kata Gen Z, Alpha apa semua ni, dia orang mungkin tahu zapin tu, tapi dia orang tahu tak asal usul zapin tu daripada mana? Sebenarnya usaha mengangkat zapin ni saya rasa dah lama sejak 90-an yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Wawasan Johor kan. Jadi dulu mungkin kita nampak sekitar Johor saja. Sekadar orang kata nampak macam dah sinonim, memang dekat sana lah. Bila Johor saja zapin, Johor saja zapin. Tapi keadaan sekarang ni dah berbeza, yang mana kita nampak apa usaha yang dilakukan di Johor waktu tu sekarang ni dah macam nampak dia punya hasil. Seluruh Malaysia sekarang dah tahu zapin. Sampai banyak zapin-zapin yang dah diperkenalkan apa semua. Jadi berbalik kepada soalan tadi, macam generasi sekarang ni tak faham ni dia subjektif sebenarnya. Bagi mereka yang pergi belajar secara formal apa semua, saya rasa kebanyakan diorang dah dibekalkan, diajar tentang sejarah, tentang bagaimana zapin ni bermula. Nak tanya juga pandangan daripada Cik Arifin, macam mana kita nak memastikan yang zapin ni
terus relevan dekat Malaysia ni? Macam mana nak memastikan? Contoh macam kita. Okey. Contoh macam kita lah sekarang ni. 20 tahun ke belakang, kita memang tahu Zapin. Betul. Tapi pada masa sekarang, Zapin dah berubah mengikut peredaran era ataupun zaman. Kan? So, adakah 20 tahun akan datang, Zapin tu masih relevan dalam bentuk yang sama ataupun dah ada perubahan? Mengikut pemerhatian saya lah kan, observation saya tentang selama dekat 30 tahun ni kan, daripada kita sekolah kan. Oh, kita. Daripada kita sekolah, kita Zapin, ponteng sekolah semua. Saya nampak usaha-usaha yang dilakukan sekarang ni sebenarnya sepanjang tempoh ni dah cukup sebenarnya. Cuma yang paling penting adalah bagaimana seni Zapin ni diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang ni. Jadi koreografer, grup-grup tarian pun kita nampak sekarang ni ada banyak wujud, dan kita kena banyakkan program-program yang berkaitan, contohnya pertandingan Zapin ke ataupun bengkel-bengkel Zapin ke apa semua. Sebab lagi satu pun untuk makluman Cik Arifin juga, IPTA juga dah pernah buat. Betul. Kan, so maksudnya pendedahannya daripada situ. Betul. Nak tanyalah soalan yang terakhir ni, macam mana sekarang ni kalau kita tengok keadaan Zapin ni, adakah dia berkembang atau tak berkembang? Saya rasa Zapin dah berkembang dah, dah sedia berkembang dah sebenarnya. Berbanding dengan 20 tahun lepas, hanya ada beberapa kerat Zapin. Lepas tu hasil daripada usaha pemugaran oleh ahli-ahli akademik, macam Profesor Dr. Anis apa semua, dan banyaklah semua dah ada doktor falsafah apa semua dah kaji tentang Zapin ni, beberapa orang juga. Malah banyak Zapin-Zapin yang berjaya dipugar, yang dikeluarkan, yang diselamatkan daripada waris-waris yang masih ada. Di samping kita tengok pelajar-pelajar di akademi-akademi, di universiti mula mengolah, tak salah pun, mula mengolah, tak kisahlah dalam konteks macam contemporary ke moden ke apa semua, menggunakan lagu moden ke, macam even kami di Sanggar Budaya pun pernah menari sekali kan lagu Morena, lagu apa semua tu. Saya rasa itu tak ada masalah juga, dan saya lihat seni Zapin ni berkembang dan mungkin dapat diterima umum, dan mungkin ni faktor juga yang budak-budak muda yang sekarang ni boleh menarik budak-budak muda ni untuk suka pada seni Zapin ni, sebagai contoh lah. Okey, faham. So itu sahaja soalan dan temu bual kita pada petang ini. So kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arifin kita. So guys, jangan lupa datang ke Rewang Zapin 27 hari bulan Jun 8.30 malam, bertempat di panggung anniversary Taman Botani Kuala Lumpur. KL Cats terbaik.